buah Swietenia macrophylla dipanggil sebagai buah tunjuk langit kerana ia seolah-olah tergantung terbalik di atas pokok. Buah tunjuk langit dijual sebagai penawar semula jadi yang dikatakan dapat melancarkan peredaran darah dan juga kesihatan kulit. Ia juga dikatakan mempunyai sifat seperti Viagra mengenai disfungsi erektil. Penggunaan pekat buah langit yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Buah tunjuk langit Skyfruit mempunyai keistimewaan yang sukar diperoleh dari mana-mana tumbuhan herba di seluruh dunia. Buah tunjuk langit Skyfruit ini mengandungi kandungan 3 komposit aktif utama iaitu flavonoid, saponin dan beta alkaloid. Di samping itu, buah tunjuk langit Skyfruit ini juga mengandungi pelbagai nutrisi semula jadi yang dapat mengekalkan tahap kesihatan tubuh badan dan meningkatkan tenaga keseluruhan badan manusia seperti protein, mineral, pelbagai vitamin, karbohidrat dan sebagainya. Buah tunjuk langit Skyfruit juga dikenali dengan nama saintifik Swietenia macrophylla, mahogani daun besar atau mahogani Honduras. Buah tunjuk langit Skyfruit adalah tumbuhan liar yang berasal dari jenis pokok miliasi, keluarga pokok mahogani atau mahoni. Selain itu, pokok buah tunjuk langit Skyfruit ini tumbuh di kawasan hutan hujan tropika yang bersuhu kering dan lembap, terutamanya di Amerika Selatan, India Barat, Kepulauan Indonesia, Fiji, Honduras, Kumpulan Solomon dan juga Malaysia. Buah tunjuk langit Skyfruit juga digelar Raja Swietenia atau Raja Mahogani oleh kerana mutu kayunya yang tinggi di pasaran dunia sejak beratus tahun yang lalu. Bahan flavonoid yang tinggi di dalam buah tunjuk langit Skyfruit atau mahogani mengandungi bahan enzim semula jadi yang dapat merangsang pembukaan pembuluh darah bagi melancarkan perjalanan darah ke seluruhan badan serta pembekalan nutrisi dan oksigen, lalu bertindak sebagai enzim anti pengoksidaan. Saponin yang terdapat dalam buah tunjuk langit Skyfruit dapat mengurangkan lemak dan kolesterol pada dinding saluran darah bagi melancarkan perjalanan darah. Keadaan ini akan membantu menguatkan fungsi jantung. Rasa buah tunjuk langit Skyfruit yang pahit adalah disebabkan oleh kandungan beta alkaloid yang tinggi, di mana buah tunjuk langit Skyfruit membuatkan darah di dalam badan berasa pahit dan membantutkan pertumbuhan pelbagai jenis virus dan bakteria yang menjadi penyebab utama kepada pelbagai jenis penyakit. Buah tunjuk langit Skyfruit akan membantu pembinaan secara matang sel-sel darah putih di dalam tubuh manusia untuk memperkukuhkan sistem imunisasi tubuh badan bagi menghalang dari serangan organisma-organisma yang tidak baik. Bagaimanapun, penggunaan sesuatu herba perlu diselidik dengan teliti sebelum digunakan agar tiada kesan buruk timbul. Diharapkan semua individu bertanggungjawab dalam memastikan setiap pengambilan herba secara sihat dan selamat. Untuk perkongsian, jom subscribe Herba DT Channel ini. Kami akan kongsikan pelbagai jenis kebaikan herba yang lain. Jumpa lagi untuk video yang akan datang hanya di Herba DT Channel. Sihat-sihat selalu!